Jom kita test drive EV. Ni EV dalam daripada Chery guys. Korang kena try, baru boleh rasa. Kalau tak try tak tahu. Okay, saya mengharapkan ada jalan yang kosong untuk kita try 0 to 100. Actually pakai EV ni korang kena interview yang mana pakai EV. Saya dah banyak interview dah user EV, semua cakap tak ada masalah. And infrastructure EV semakin hari semakin baik. Semakin hari semakin baik guys. Jadi kita tunjuk charging experience. Jalan kosong sikit, jom kita try. Saya dapat rasa tayar sikit tadi, sebab dia punya torque memang padu guys. Okay, EV korang kena test. Saya tak sempat reach 100 tadi sebab pendek sangat jalan. Deals paling best sekali sekarang ni, rebate untuk EV ni daripada Chery 38,000 guys, 38,000, and korang dapat teknologi driving experience yang macam ni. Full battery boleh jalan 430 km. Pickup memang tak ada hal guys, basically kalau traffic light korang kat depan sekali, hijau je boleh hilang, orang belakang tak sempat nak horn. And dari segi safety memang padu lah kereta Chery. Okay, dari segi safety memang padu. Dia ada ADAS system, dia ada dia punya body pun kuat. Okay, so ADAS system, body kuat, combine super safety. Okay, super safety, so don't worry about safety. Kereta ni memang mantap. Selepas rebate harga dia 108 je guys. Kalau kita tarik 9 tahun, bulanan lebih kurang 1,100, 1,200 saja. Okay, so kalau korang mencari EV range budget macam tu, kena consider Chery Omoda E5. Kalau korang nak, Roger je guys, Roger je. And kereta EV ni, every time kita brake, dia generate power. Korang boleh nampak guys tu, dia punya power generation tu. But not as much as kita charge lah. Tak macam kita charge. Okay, G-Force daripada, kalau korang buat kereta ni, Chery Omoda E5 ni, G-Force memang boleh rasa, very easy. So long distance okay, selesa. Tapi kita punya EV daripada Chery ni, kita ada satu model je lah. Kita tak banyak model EV. Tapi EV satu model ni pun yang paling best. Korang kena try. Okay, nak try, Roger.